Tapi saya tolong 100% orang yang mahu. Tapi tindakan pertama tu susah nak buat. Ramai yang saya jumpa kan, yang buka akaun emas melalui saya, ada yang tak nak buat tindakan pertama. Menabung kali pertama serendah 100. Padahal kalau mereka tahu, mereka menabung serendah 100 hari ini, boleh jual hari ini. Tak ada masalah pun. Tapi mereka tak nak buat tindakan. Jadi saya nak buat macam mana, saya tak boleh paksa. Tuan-puan, saya ni tak boleh tolong orang yang perlu. Sebab saya ada keluarga saya sendiri. Saya kena tolong keluarga saya. Tapi saya tolong 100% orang yang mahu. Jadi orang yang paling ikhlas bantu kita ni, tuan-puan, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Sebab tu siapa kita 5 hingga 10 tahun akan datang bermula tindakan kita hari ini. Kalau sekarang kita tak nak buat simpanan 1 gram, 100, 5 tahun akan datang tetap sama. Keuangan kita hanya berputar di tempat yang sama. Sebab asas membina keuangan yang kukuh, kekayaan tertulis dalam buku keuangan mesti mula menyimpan. Itu tapak. Bina tapak dulu. Nanti dah banyak kita kembangkan, kita tukarkan kepada aset yang lebih bernilai. Apa-apa je lah. Tapi bina dulu tapak. Menabur dulu. Mula dengan modal yang kecil dulu. InsyaAllah membantu. Tak percaya sebab tak cuba. Jadi, tuan-puan boleh isi beg biru, boleh follow saya, boleh tinggalkan nombor telefon. InsyaAllah.